Okay, so esok kita orang dah nak bergerak pergi ke Cerating. Okay, kita tak pack lagi beg Ian Malik dan beg mami dia. Kita nak pakai beg apa? Takkan kita nak pakai beg biasa-biasa. Of course, kita akan pakai beg kolaborasi Alif Syukri dan juga Sally. Hari ni, I akan pakai beg Sophie ni yang berwarna pink. Dalam ni, I akan letak barang Ian Malik dan juga barang I juga sekali. Okay, yang ini bukanlah dia punya beg yang besar tau. Yang ini diaper bag saja untuk sepanjang perjalanan kita pergi ke Cerating. Nak R&R stop ke, nak tukar pampers dia ke, nak tukar baju ke, kita tak tahu kan. Ini pun ada barang-barang Sally, ada barang makeup sikit, ada telekong, ada makeup wipes yang ini, ada mic, semua ada dekat sini. Jomlah kita. Okay, so kita bawa 2 keping pampers, 2 susu Ian Malik, sepasang baju in case kalau dia nak tukar nanti. Kita ada mic kita, biasalah content creator kan. Lepas tu kita ada makeup wipes juga. Kita ada telekong mami dan juga bag makeup. So dah settle dah diapers bag Ian dan juga bag mami. Tak payah nak bawa 2-3 bag, buat berat je. Satu bag ni, mami punya barang boleh masuk, baby punya barang pun boleh. Bolehlah buat dalam perjalanan kita nak pergi ke Cerating ni, berhenti dekat R&R ke, tukar pampers anak ke, semayang kan. Korang rasa mesti kenapa aku guna satu bag sumbat semua barang? Tak adalah awak, kita ni malas awak nak bawa banyak-banyak. Tapi kita kan duta awak, takkanlah duta dapat satu je bag ni ha. Kita sajikan lagi 6 colour dekat kakak semua. Macam saya dipakai, kita ada warna hitam juga. Lepas tu kita ada warna merah marah. Lepas tu kita ada warna coklat. Lepas tu kita ada warna hijau pula. Kakak nak warna putih. Warna putih pun ada. And then kita ada warna beige. Ada 7 colour semua untuk kakak semua pilih. Bila kita nak launch kita punya bag ni, 27 hari bulan 9 ni. Nantikan. Tapi limited tau. Siapa cepat, dia dapat.